Murid kedua. Tahniah, Mahaguru, atas mendapat artifak ajaib ini. Gunung Kunlun tiada senjata sejak loceng Maharaja Timur. Mungkinkah aku akan dapat murid baru? Cepat. Sana. Leka. Inikah Gunung Kunlun? Ada sesuatu bersinar terang di atas sana. Kau akan tahu bila sampai ke puncak. Kenapa kau beri aku rupa budak lelaki? Gunung Kunlun tak terima murid perempuan. Kau nak jadi murid, kau mesti jadi lelaki. Ingat ini? Bermula saat ini, kau bukan lagi Baikian, Puteri Raja Serigala Gunung Ledang. Kau akan jadi Puteri Mayang. Kau sang kancil Lia yang kutemui dan dihantar ke Gunung Kunlun untuk menjadi murid Mahaguru Setiawangsa.
Ada sesiapa akan tembus samaran ini. Bergantung pada nasib. Bergantung pada nasib. Murid-murid Mahaguru Setiawangsa takkan ada kemampuan ini mengenai sama ada Mahaguru Setiawangsa sendiri boleh lihat kau wanita. Itu bergantung pada nasib kau hari ini. Dari mana datangnya budak nakal ini? Dia cuba rampas tempatku sebagai murid? Seorang lagi budak bodoh dan tak cekap yang bergantung pada sokongan orang tua keluarganya untuk jadi murid. Mahaguru Setiawangsa adalah Dewi Perkasa yang sangat dihormati. Macam mana dia boleh ambil sang kancil kurus dan lemah? Mahaguru. Yang berbahagia, Datuk Zahar. Pelik sungguh, kipas itu memilihnya sebagai tuan. Aku sangka Dewi Perkasa akan berwajah garang dan hebat. Siapa sangka wajahnya lebih cantik daripada Datuk Zahar. Mungkinkah dia tembus sihir Datuk Zahar? Puteri Mayang, kempat beri salam pada Mahaguru Setiawangsa. Yang berbahagia Mahaguru Setiawangsa, Puteri Mayang dari Hutan Pik 10 Batu. Mengagumi kemasyhuran dan kehebatan bertarung Tuan. Aku datang dari jauh menuntut ilmu. Harap Tuan terima aku sebagai murid. Artifak ini memiliki kuasa amat besar. Ia tak boleh diserahkan pada sesiapa di luar Gunung Kunlun. Nampaknya, dia ditakdirkan jadi muridku. Yang berbahagia Mahaguru Setiawangsa. Apa katamu namamu? Namaku Puteri Mayang. Namaku Cik Siti Anggerik. Gunung Kunlun sudah ada 15 murid. Kamu berdua datang hari yang sama. Kalau diterima kedua-duanya, siapa jadi senior? Datuk Zahar, ada cadangan? Datuk Zahar, tolonglah. Aku tak nak jadi junior. Si musang liar aku ni nampak macam tak boleh dipercayai. Apa kata jadikan dia yang bongsu? Oh, macam tu aku tak jadi murid. Anak muda, cepatnya kau ubah fikiran nak berguru. Kau ingat Gunung Kunlun ni apa? Walaupun kau dibawa oleh Datuk Zahar, kau tak boleh hina Gunung Kunlun begini. Kenapa kau ubah fikiran? Aku anak bongsu dalam keluarga sebab lahir terakhir. Kenapa kat sini aku masih jadi yang paling kecil? Sebab aku sampai lewat sikit dari dia? Malang sungguh nasibku. Begini, aku bagi kau kipas sakti ni. Adil, kan? Mahaguru, itu senjata yang baru diperoleh hari ini. Budak ni memang bertuah. Itu satu-satunya senjata sakti yang muncul dalam ribuan tahun di Kunlun. Kenapa diberi pada dia? Ya, tak adil betul. Kau jangan tipu aku. Aku tak pernah tipu. Baiklah. Kalau begitu, aku terima kau sebagai mahaguruku. Sujud. Bangun.
Sujud lagi. Bangun. Sujud ketiga. Bangun. Mulai hari ini, kau akan ikut Mahaguru Setiawangsa dari Gunung Kunlun, Dewi Perkasa sebagai murid ke-16-nya, Cik Siti Anggrek. Terima kasih, Mahaguru. Dan murid ke-17-nya, Puteri Maya. Betul, Mahaguru. Mahaguru. Apa nama kipas ni? Kipas Jed Suci Kunlun. Salam, Tuanku. Tinggalkan adat. Terima kasih, Tuanku. Salam, Ayahanda. Kabar dari Gunung Kunlun, Mahaguru Setiawangsa. Terima 2 murid hari ini. Dia berikan kipas jet suci Kunlun kepada seorang murid muda. Namanya Puteri Mayang, musang liar yang dipungut Datuk Zahar. Apa? Senjata Gunung Kunlun memiliki kuasa yang menggerunkan 4 lautan. Mahaguru Setiawangsa berikannya pada sang kancil? Cibudati tahun lalu, Bapa Syugawi mengembalikan ketertiban dari huru-hara. Dewa-dewi purba juga alami bencana dan mangkat satu persatu. Dalam kaum Syurgawi, hanya klan naga, klan Phoenix dan klan rubah putih ekor 9 yang masih punya keturunan di dunia ini. Mereka dihormati dalam kaum Syurgawi. Aku rubah putih ekor 9, puteri bongsu Raja Serigala. Namaku Puteri Serikandi. Malangnya, masa kecilku nakal dan banyak buat onar. Ibu bapaku mencari orang untuk jinakkanku. Mereka minta Datuk Zahar, Dewa Phoenix tua, ubahku jadi lelaki dan beri nama Puteri Mayang, hantar ke Gunung Kunlun untuk berguru dengan adik Datuk Zahar, Mahaguru Setiawangsa. Begitulah 20,000 tahun berlalu. Hulurkan tanganmu. Nona, tulangmu kata cintamu penuh dugaan? Kurang ajar. Nona, jangan dengar cakapnya. Dia tak tahu ramal ikut tulang. Mari ke gerai hamba, biar hamba ramalkan nasib Nona. Kau rampas pelangganku. Fikirkan, berapa banyak pelanggan kau rampas dengan muka tampanmu. Nona, silakan ikut sini. Duduk. Nona, ada masalah? Lepaskan. Wanita garang, aku suka. Lagi. Setiap kali di sini, kami jumpa pembuli kacau gadis. Jika belum berkahwin, pasti ada wira tolong. Jika sudah berkahwin, suaminya muncul tiba-tiba, hunus pedang. Sama ada wira. Atau suami. Pasti dia berpakaian putih. Berhenti! Samseng, lepaskan Nona itu! Mari pergi. Mahaguru akan tahu jika kita lewat. Pengikutku, serang! Serang! Pukul dia! Cepat, Mahaguru akan tahu. Dia pegang kipas jet suci Kunlun. Nampaknya dia Puteri Mayang. Kau mesti ajar dia. Jangan terburu-buru. Mahaguru, silakan minum teh. Cepat berlutut. Kau ke alam fana lagi? Mahaguru, jangan susahkan mereka. Kali ini, mereka ke sana untuk tilik nasib. Mereka cuma cari keseronokan. Tak buat kacau pun. Anak murid sulung memang hebat. Kau ingat aku sengaja susahkan kau? Tak, aku anak murid sulung. Mahaguru, baru balik hari ini. Berehatlah. Mereka takkan buat kacau. Saya boleh jaga.
Aku memang agak letih. Kamu semua pergilah. Baik, Mahaguru. Adik bongsu, tinggal dulu. Semalam, saya lalu di hutan pik 10 batu dan bawakan 3 botol arak bunga pik untuk kau dari Datuk Zahar. Arak bunga pik buatan Datuk Zahar sendiri. Memang buatan Datuk Zahar. Terima kasih, Mahaguru. Araknya sedap, tapi jangan berlebihan. Nanti mudarat. Jangan bimbang, Mahaguru. Adik bongsu faham. Sikit menghibur, banyak memudaratkan. Mahaguru, kenapa bawa arak untuk saya? Bukankah esok hari jadi kau? Betul. Saya lupa esok hari jadi saya. Terima kasih, Mahaguru. Kau baik sangat pada saya, lebih baik daripada Datuk Zahar tua tu. Siapa yang boleh keluar masuk Gunung Kunlun dengan mudah begitu? Kau wanita itu? Betul. Wanita yang kau temui hari ini ialah Dewi Sri kami. Kau tahu siapa Dewi Sri kami? Dialah Dewi Sri, Laksamana Cahaya, yang menakluk dunia bersama Mahaguru Setiawangsa dahulu kala. Dewi Sri Laksamana Cahaya? Hebat aku jenah. Dan sanggup pindah rumah ke Gunung Kunlun. Mungkinkah dia mahu pedaya Mahaguru supaya bertarung dengannya? Lantas menimbulkan rasa sayang melalui saling mengiktiraf bakat masing-masing. Jadi, dia jadikan saya sebagai umpan? Jangan termenung. Urusan kita belum selesai. Walaupun kau buat kesalahan besar, Dewi Sri kami tetap bermurah hati. Mulai hari ini, kau akan ikut Dewi Sri kami sebagai muridnya dan tekun bermujahadah untuk jinakkan hati degil kau. Aku sudah jadi murid ke-17 Mahaguru Setiawangsa Puteri Mayang. Kenapa aku nak ikut mereka pula? Jangan mimpi. Kurang ajar. Mahaguru Setiawangsa memang agung. Macam mana dia boleh ada murid senakal ini? Mengagumi lelaki hebat sebagai wanita bukanlah aib. Tapi menculik muridnya untuk bertemu sangat memalukan. Jangan cakap sembarangan. Kau yang cakap sembarangan. Mahaguruku melayan aku baik kerana kasihan akan masa laluku dan diamanahkan oleh kawan lama. Tapi kau culik aku. Bukan saja nak jadikan aku muridmu, tapi nak kurung aku di sini. Satu jari Mahaguruku pun ribuan kali lebih baik dari kau. Kau nak aku jadi muridmu? Jangan harap. Berani kau ulang lagi? Satu jari Mahaguruku pun ribuan kali lebih baik dari kau. Kau nak aku jadi muridmu? Jangan harap. Baiklah. Memandangkan kau begitu degil, bawa dia ke penjara air, kurung 3 hari. Baik. Si Kenit berani melawan Dewi Sri kita. Patutlah kau dihukum di penjara air. Penjara air kami paling menyeksakan. Setiap jam, air akan naik sampai penuh. Nikmatilah perlahan-lahan si Kenit. Ini cuma penjara air.
Hei! Lepaskan aku! Keluarkan aku! Keluarkan aku! Ada sesiapa? Ada sesiapa! Keluarkan aku! Keluarkan aku! Keluarkan aku! Ada sesiapa? Dia tiada di hutan, aku tak jumpa. Belakang gunung dan Dewan Belakang pun tiada. Kamu semua tak jumpa dia? Tidak, tidak. Adik bongsu suka minum. Dia takkan biarkan kendi arak pecah. Pasti dia dibawa pergi dengan tergesa-gesa, menyebabkan kendi arak jatuh ke tanah. Siapa berani culik orang Gunung Kunlun? Mungkinkah kaum hantu? Kaum hantu? Kaum hantu? Tidak, mereka takkan. Kecuali Raja Bersiang. Selain dia, sesiapa dari kaum hantu yang berani datang ke Gunung Kunlun, kuasa syaitan, mereka akan ditindas oleh tenaga suci. Dan bukan tandingan adik bongsu. Pasti bukan kaum hantu. Pelakunya seseorang yang tak mampu ku kejar, berjaya culik adik bongsu. Ayah Kemenang Meko nampak sangat akrab dengan Gunung Kunlun. Tapi selain kami para murid, siapa lagi yang begitu akrab dengan Gunung Kunlun? Mungkinkah Laksamana Cahaya? Selain kami, Laksamana Cahaya paling akrab dengan tempat ini. Cari lagi. Aku dan Pendekar Laksana akan pergi menemui Mahaguru. Ya. Mahaguru, Mahaguru. Adik bongsu hilang. Hilang? Kamu sudah periksa bilik arak? Sudah. Mahaguru, kami fikir. Bercakaplah. Selepas anak murid ke-9 terdengar bunyi tempayan arak pecah, dia nampak satu bayang hitam melintas. Dia nampak satu bayang hitam melintas. Dia tak dapat mengejarnya. Kemudian kami perasan adik bongsu hilang. Mahaguru, fikirkanlah. Anak murid ke-9 pun tak dapat menangkapnya. Sekerap mana orang tu dengan Gunung Kunlun? Tambahan pula, selain kami di Gunung Kunlun, hanya kediaman Laksamana Cahaya yang berdekatan. Kami fikir, mungkin adik bongsu terlanjur cakap dan menyinggung salah seorang pengikut Laksamana Cahaya. Dan menyinggung salah seorang pengikut Laksamana Cahaya. Namun, kami tak berani mencarinya tanpa izin. Angkat dia keluar selepas 1 jam lagi. Pujuklah dia dengan baik supaya tinggalkan Mahaguru Setiawangsa. Ya. Kenapa Mahaguru Setiawangsa begitu sayang padanya? Adakah Mahaguru benar-benar tergoda dengan rupa parasnya? Mahaguru Setiawangsa? Adakah salah seorang murid Gunung Kunlunku ada di dalam penjara air? Mahaguru Setiawangsa, adakah kamu mendengar hasutan orang? Mengapa penjara airku ada murid Gunung Kunlun? Kita sudah saling mengenali selama ribuan tahun. Kamu patut tahu aku tidak suka bertengkar tanpa sebab. Ke tepi. Mahaguru Setiawangsa, ini kediamanku. Beraninya kamu menceroboh sesuka hati? Ke tepi. Aku menghormatimu sebagai Dewi Perkasa. Namun, ini kediamanku. Tanpa izinku, Dewa Langit pun tidak berani menjejakkan kaki ke sini. Laksamana Cahaya! Laksamana Cahaya! Mahaguru Setiawangsa! Mahaguru, kamu datang. Adik bongsu, kamu baik-baik saja? Aku cuma dimasukkan ke dalam air beberapa kali. Aku tidaklah selemah itu. Malam ini kau makin matang.
sudah belajar jadi berani. Aku masih perlu minum arak bunga pik. Aku masih harus rayakan hari lahirku. Adik bongsu, Mahaguru Setiawangsa, Mahaguru Setiawangsa, dengarlah kataku. Tak perlu. Aku bimbang kau asyik memanjakan muridmu ini. Lalu dikritik orang istana syurga? Bilakah aku, Mahaguru Setiawangsa, pernah takut kata orang? Ini demi kebaikanmu sendiri. Kau anak isteri pertama Bapak Syurgawi, Dewi Perkasa. Sepatutnya kau disegani seluruh dunia. Tidak wajar kau dikritik hanya kerana seorang murid. Hari ke-7 bulan kedua, di puncak Gunung Canggu, aku akan selesaikan hutang ini denganmu. Dia minta bertemu di puncak Gunung Canggu. Dia akan selesaikan hutang ini denganku. Mahaguru! 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 Mahaguru. Mahaguru! Mahaguru. Mahaguru! Sakitnya! Mahaguru! Tak mengapa. Aku akan menjaganya. Biar ku semak ubatnya. Mahaguru! Mahaguru! Tak apa. Aku akan lindungimu. Dewi Sri itu tak layak untuk Mahaguruku. Tak layak. Mahaguru Setiawangsa. Tuanku, mengapa tuanku datang ke Gunung Kunlun selarut ini? Ayahanda mendengar tuanku akan bertarung dengan Laksamana Cahaya di puncak Gunung Canggu. Dia memerintahkanku datang menjadi orang tengah. Tuanku tahu hubungan kaum syurgawi dengan kaum hantu. Tidak sebaik dahulu. Raja Bersiom boleh cari alasan pada bila-bila masa untuk memulakan perang terhadap kaum syurgawi. Jika hubungan baik kalian berdua terjejas oleh perkara remeh ini, sememangnya tidak wajar. Mahaguru Setiawangsa haruskan kau berkeras dengan pertarungan ini. Aku tetap berkeras. Andai tidak, aku tak mampu menjawab pada semua di Gunung Kunlun. Gunung Kunlun tanah suci. Mana boleh sesiapa saja dibenarkan menceroboh dan kulik sesiapa sesuka hati. Tuanku, setujukah tuanku? Benar katamu. Namun, tuanku jangan bimbang. Mohon baginda juga jangan bimbang. Oh Jamina, ini hal peribadi antara aku dengan Laksamana Cahaya. Andai kaum syurgawi dan kaum hantu berperang, sama ada di Gunung Kunlun atau kediaman Laksamana Cahaya, kami berdua akan bertarung sepenuh tenaga. Itu adil. Mahaguru Setiawangsa benar. Ayahanda, itulah kata Mahaguru Setiawangsa. Ketika Sang Kancil terima kipas jet suci Kunlun, aku sudah sangat hairan. Kini Mahaguru Setiawangsa naik murka kerananya dan tidak teragak-agak bertarung dengan Laksamana Cahaya. Jika berpeluang, ingin aku bertemu dengannya dan lihat apa bakatnya hingga Mahaguru begitu memujanya. Lihat!
menang. Mahaguru menang. Mahaguru kita Dewi Perkasa. Mana mungkin kalah? Betul. Ya, Mahaguru takkan kalah. Aku kalah. Aku tewas sepenuhnya. Jadi, sila tinggalkan Gunung Kunlun. Mahaguru Setiawangsa! Ada apa lagi? Dulu, semasa perang besar antara kaum syurgawi dan hantu, kita berganding sebagai seperjuangan. Tapi kini semuanya seakan pudar. Kita hanya kenalan biasa. Kau berlebih-lebihan. Sekali lagi, hati wanita patah kerana Mahaguru. Mahaguru paling manjakan adik bongsu. Siapa suruh dia cari pasal dengan adik bongsu? Sudah. Mahaguru dah perasan kita. Pergi, cepat. Adik bongsu, kau dah sedar? Rasa lebih baik? Aku dah okey. Anak murid sulung, ingatkan terperangkap dalam penjara air lagi 10 hari lebih. Kau terus tertidur sebaik kita pulang. Kau berpaut pada tangan Mahaguru sambil bermimpi dan meracau kesak. Tak mau lepaskan walau apa pun. Mahaguru sedih mendengarnya. Baginda mengusap belakangmu dan pujuk. Katanya, Jangan takut, Mahaguru ada. Kau macam anak patung kecil. Aku harus jumpa Mahaguru. Mahaguru sedang bertarung dengan Laksamana Cahaya di puncak Gunung Canggu. Aku masih perlu jumpa dia. Dengan kemahiran lompatan awan kau, dia akan balik sebelum kau sampai ke Gunung Canggu. Anak murid sulung, adik bongsu, dah bangun? Makanlah. Lagi satu. Mahaguru pesan suruh aku beritahu. Kau kena buat. Teripah salinan. Kitab klasik kehampaan dalam masa setengah bulan sebagai denda. 30,000 salinan? Nak tahu, ada seorang wanita di ruang tamu yang katanya dari Chingqiu. Seorang wanita? Dewi Ratna? Ada orang lain yang lebih mirip Puteri Sri Kandi daripada aku. Dan itu seorang lelaki. Dari mana datangnya wanita ini? Dia betul-betul seiras denganku. Puteri Mayang, namaku Dewi Ratna. Aku adik kepada isteri Baishuan. Kau dari Qingqiu. Aku rasa pernah dengar mereka menyebut tentang kau. Aku dengar dari kakakku, kau tinggal dengan Datuk Zahar ribuan tahun lamanya. Dan sangat akrab dengan penghuni Qingqiu. Ya, sewaktu aku tinggal dengan Datuk Zahar dahulu, aku sering memanggil mereka abang-abangku, sama seperti Puteri Sri Kandi. Intan Payung. Menyebut tentang dia, dah ribuan tahun aku tak jumpa dia. Ini adik ipar Baishuan dari Qingqiu. Ini pula anak murid sulung Mahaguru Setiawangsa. Ia Satria Perkasa, putera kedua kepada Raja Samudra Barat. Ampun, saya tidak tahu Tuan berstatus mulia. Maaf atas kelancangan saya. Titi lampau kami tidak penting di Gunung Kunlun. Kami semua anak murid Mahaguru tak perlu terlalu beradat. Ya. Dah kenal. Boraklah kamu berdua.
Aku pergi dulu. Puteri Mayang, ini surat dari Pendekar Setiawangsa. Surat ini mengandungi segala yang diamanahkan olehnya untukmu. Surat dari abang keempat? Kenapa dia tak datang sendiri? Anak perempuan abang kedua bakal lahir. Semua dewa-dewi di Cingkiu sudah berkumpul di sana. Sewaktu aku pergi, abang kedua baru berkahwin. Dan sekarang dia dah nak dapat anak. Mereka dah tahu jantina bayinya. Dengan kehadiran Datuk Zahar, memang mudah nak tahu. Biar aku baca. Adinda kelima, Dewi Ratna, dipaksa ayahnya untuk berkahwin dengan beruang buta. Dia melarikan diri ke gua Abang Sulung. Kakak ipar risau dia akan dijumpai. Jadi kau terlintas di fikiran aku. Gunung Kunlun tempat keramat. Orang takkan fikir nak cari di sana. Biarkan Dewi Ratna bersembunyi di situ dulu. Demi menolong kakak ipar. Aku? Kenapa kau tak selesaikan sendiri? Kenapa kau lemparkan pada aku? Aku pun rasa serahkan masalah ini pada engkau tak kena. Tapi di hutan pokok pik 10 batu, cuma ada Datuk Zahar dan aku, dua lelaki. Mana mampu kami jaga anak dara sunti? Kau perempuan, lagi pula kenal Dewi Ratna sejak kecil. Aku lebih tenang serahkan dia dalam jagaan kau. Lagipun, dia tak tahu kau itu Puteri Seri Kandi dari Cingkiu. Aku tak beritahu dia. Aku dah habis baca. Abang keempat, serahkan saja pada aku macam ni. Aku pun serba salah. Kalau kau rasa susah, jadi aku... Jangan nangis, Aku kena tanya Mahaguru sama ada kau boleh tinggal dulu, tunggu sini. Jangan nangis. Anak murid sulung. Adik bongsu? Bukan kau temankan sepupu kau? Kenapa di sini? Ada hal yang perlu kelulusan Mahaguru dulu. Aku susah nak percaya. Dia bukan adik kau. Kamu berdua macam sama saja berdiri sebelahan. Dunia ini luas. Kebetulan memang ada. Abang Sulung, patutkah aku biarkan Dewi Ratna tinggal di sini? Kau kata Dewi Ratna lari dari rumah elak dipaksa kahwin? Dia datang ke Gunung Kunlun sebab tak tahu nak ke mana. Kalau benar macam tu, tak jadi masalah dia tinggal sebentar. Mahaguru benarkan? Dulu waktu Laksamana Cahaya cinta sebelah pihak pada Mahaguru, dia pindahkan seluruh kediamannya ke sini. Mahaguru tak ambil kisah sangat. Malah baginda pesan, sesiapa yang datang itu tetamu. Kita sambut seadanya. Dewi Ratna cuma tumpang sekejap. Agaknya Mahaguru tak terganggu sangat. Tapi Gunung Kunlun penuh lelaki. Mana dia nak tinggal? Di bilik kau, Mahaguru. Gunung Kunlun penuh anak murid lelaki. Tak kiralah di mana. Tetap menyusahkan. Dia datang jumpa kau. Paling sesuai dia tinggal di bilik kau. Tapi aku pun lelaki juga. Mahaguru betul. Memandangkan dia cari aku, akulah yang patut jaga dia. Bagaimana salinan tu? Pendekar Laksana tak beritahu awak? Mahaguru, selepas 30,000 salinan kitab klasik kehampaan, kuku musang saya akan tercabut. Boleh kurangkan jumlahnya? Tidak. Baiklah Mahaguru, selepas uruskan Dewi Ratna, saya akan mulakan hukuman. Kalau begitu Mahaguru, saya sambung menyusun. Ini betul-betul sebelah tempat saya? Tinggallah di sini dulu. Kalau perlu apa-apa, beritahu saya. Saya sudi menerima saya. Jangan berterima kasih. Tanpa izin Mahaguru, tiada siapa berani benarkan wanita tinggal di Gunung Kunlun. Puteri Mayang,
Semasa awak tinggal di hutan pokok pik 10 batu, ada sesiapa beritahu awak macam intan payung? Orang selalu kata begitu. Abang Kempak pun kata kami macam kembar. Saya rasa awak pun ada serinya. Itu cuman kebetulan. Dia bakal Ratu Qingqiu. Mana mungkin saya setanding? Saya takut sembunyi di sini tak guna. Akhirnya, saya tetap kena kahwin dengan jelmaan beruang hitam. Jangan putus asa. Mungkin selepas tidur nyenyak, keadaan akan berubah. Saya tak boleh borak lama. Kena mula hukuman. Putik teratai emas. Putik teratai emas. Mulai hari ini, saya kena salin kitab klasik kehampaan 30,000 kali. Saya tak dapat jaga awak. Bila saya balik, saya jaga awak semula.